Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali bersama dengan saya, Cik Puan Aini. Okay guys, so konten hari macam biasa. Sepanjang bulan Ramadan ni, Aini buat masak-masak sahaja. Okay, so video kali ni Aini nak masak iaitu sambal ikan kerisi dan juga sayur kobis air. Kalau korang nak tahu macam mana cara Aini masak, ikut cara Aini, korang kena tengoklah video ni sampai habis tau. Yang mana baru masuk YouTube Aini, jangan lupa tekan button like, share, komen dan subscribe. Okay guys, step pertama, ikan ni Aini dah basuh dulu tau. Tadi masa Aini dah siang, so Aini dah basuh. Ikan ni kita asingkan ke dalam mangkuk yang lain untuk kita letak garam dan kunyit untuk digoreng. Okay, sebelum kita nak masak sambal, ikan ni kita goreng dahulu tau. Kemudian kita gaulkan ikan yang telah kita letak garam dan kunyit tadi supaya dia menjadi rata. Kita gaulkan dia sampai dia rata ke semuanya. Seterusnya kita letakkan minyak masak ke dalam kuali. Okey, setelah minyak dah panas, kita boleh masukkan ikan satu persatu ke dalam kuali untuk kita menggoreng. Okey, sekarang ni ikan kerisi kita dah siap digoreng. Okey, kita dah boleh angkat untuk kita ketepikan masuk ke dalam pinggan. Next, kita masukkan bawang merah tadi untuk kita tumis sambal. Okey, kita biarkan bawang ini biar sehingga sering ataupun tukar ke warna macam ala-ala golden Okey, bila bawang kita dah macam tukar ke kekuningan, kita boleh masukkan cili bo. Okey, kat sini Aini masukkan 9 sudu cili bo. Okey, ikutlah pada kesesuaian. Kalau korang rasa nak pedas, korang boleh letak lebih. Kalau tak nak pedas sangat, boleh kurangkanlah sama ada 5 sudu ataupun 7 sudu. Okey, kemudian kita gaulkan dia, bagi dia sebati. Okey, sekarang ni Aini punya tumisan sambal ni dah mula mendidih. Kita gaulkan dulu. Kemudian Aini masukkan 1 sudu kecil garam. Okey, kemudian Aini masukkan lagi 1 sudu kecil asam jawa. Okey, last sekali Aini letak 1 sudu kecil sos tiram. Okey, selepas kita letakkan garam, asam jawa dan juga sos tiram tadi, kita gaulkan dia, bagi dia orang kata sekata lah. Jangan bagi dia nantikan kalau kita tak gaul, dia tak sekata dan tak rasa sama rata. Seterusnya, Aini letakkan 1 sudu gula pasir. Jangan letak banyak sangat Kita kalau boleh biar kurangkan gula, biar lebihkan manis pada senyuman. Tak gitu. Okey, sekarang ni kita dah nampak tumisan kita pun dah nampak macam pekat. Okey, sekarang ni Aini letak sedikit air dahulu. Jangan letak sekali banyak biar dia, orang kata nanti kan terlampau cair sangat nanti tak sedap. So kita letak sikit demi sedikit biar dia mendidih dahulu. Kalau rasa macam tak cukup, kita tambah lagi air. Okey, sekarang ni sambal kita dah mula pekat. Kita dah boleh masukkan ikan goreng yang telah kita goreng tadi. Masukkan satu persatu ke dalam sambal ini. Kita gaulkan dia dekat sambal tu, bagi dia sama rata pada ikan tersebut Okay guys, so sekarang ni sambal kita dah mula pekat. Kita dah boleh angkat masuk ke dalam pinggan untuk sedia dihidang. Okey, alhamdulillah. Okey, hidangan yang pertama iaitu menu pertama sambal ikan kerisi Aini dah siap. Mudah dan simple kan? Bahan dia pun tak banyak. Korang bolehlah cuba nanti buat sambal ikan ni, tak kisahlah korang nak guna ikan apa pun. Cumanya bahan dia sama je. Kan?
Okay guys, so sekarang ni Aini nak buat menu kedua, iaitu sayur kobis masak air ataupun dipanggil masak bening. Simple je bahan-bahan ni kan. Okay, kat sini kita ada 1 ulas bawang putih, 1 biji bawang merah, 1 ekor udang dan juga sayur kobis. Itu sahaja. Mula-mula kita basuhkan dulu kobis ni satu persatu. Kita kopakkan dia atau koyakkan dia satu persatu supaya air tu mengalir dan dengan bersih. Okey. Okey, kemudian kita hiriskan bawang putih ni. Mula kita ketuk dulu bawang putih tu supaya senang untuk kita hiris. Okey, kemudian lepas kita dah hiris bawang putih dan juga bawang besar untuk ditumis. Seterusnya, kobis yang telah kita basuh tadi, kita hiriskan dia. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Ikut pada kesesuaian untuk kita makan. Nanti kalau besar sangat pun tak sedap. Kalau kecil sangat pun tak apa nak sedap. So, kita anggal-anggalkanlah potongan tu untuk kita mudah untuk kita makan. Okey, inilah bahan-bahan yang telah kita hiris tadi, iaitu bawang besar, bawang putih, udang dan juga sayur kobis. Okey, sekarang ni tibalah masanya untuk kita masak. Okey, mula-mula macam biasa kita masukkan dulu minyak masak ke dalam periuk. Okey, bila minyak masak telah panas, kita boleh masukkan bahan-bahan yang telah kita hiris tadi, iaitu bawang putih, bawang besar dan juga udang. Kita masuk sekali lalu Okey, kemudian Aini masukkan 1 sudu kecil garam halus. Okey, kita gaulkan dia dulu, bagi dia sekata dan sama rata. Okey, kemudian Aini masukkan air. Kita tengok jangan terlampau banyak sangat. Kita letak separuh dahulu. Okey, step yang terakhir, kita masukkan sayur kobis ke dalam periuk. Okey, dan kita biarkan dia sehingga mendidih. Dan bila dah mendidih, kita boleh tutup api dan boleh angkat untuk dihidang. Itu sahaja. Senang kan guys? Korang yang mana malas nak masak tu kan, rasa macam tak tahu nak masak apa tu, korang bolehlah cuba resepi ni. Sangat-sangat mudah. Tak lama pun masak lauk macam ni. Korang patut try. Okey guys, so sekarang ni Aini punya menu iaitu lauk sayur kobis masak air ataupun masak bening dah siap. Kita boleh tutup api dan boleh angkat masuk dalam mangkuk untuk sedia dihidang berbuka puasa. Okey guys, so kalau korang suka dengan video YouTube Aini pada kali ini, iaitu menu sambal ikan kerisi dan juga sayur bening kobis, korang bolehlah cuba resepi ni. Kalau korang suka dengan video kali ini, jangan lupa tekan button like, share dan komen dan subscribe. Okay, bye. Jumpa di next video. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.